Perkongsian ilmu untuk kali ini adalah cara daftar akaun MySTR 2026. Jadi, kepada yang nak daftar MySTR, semoga video ini dapat membantu anda semua. Hai, Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel PI Tutorial. Seperti yang sedia maklum, untuk STR 2026, semua penerima perlu mendaftar akaun baru untuk website MySTR. Jadi, langkah yang pertama, anda kena buka pelayar internet anda, kemudian anda buat carian MySTR 2026. Sila klik pada bahagian Lembaga Hasil Dalam Negeri, log masuk. So, anda akan dibawa ke laman web rasmi MySTR. Dekat sini dah dinyatakan, semua pemohon dikehendaki mendaftar akaun MySTR baharu bagi STR 2026 walaupun telah mempunyai akaun MySTR pada tahun-tahun sebelumnya. So, untuk yang ni anda klik sahaja tutup. Lepas tu anda scroll ke bahagian bawah. Okey, untuk permohonan baru ni, yang ni menu khas untuk yang baru nak mohon STR sahaja. Jadi, kalau anda dah dapat STR pada tahun-tahun sebelum ni, sila klik dekat bahagian log masuk. Lepas tu, dekat sini anda kena masukkan nombor kad pengenalan anda. Seterusnya, anda klik semak. Okey, sekiranya keluar status akaun pengguna belum didaftarkan, anda jangan risau, anda klik sahaja dekat bahagian daftar pengguna baru. Lepas tu, sekali lagi anda kena masukkan nombor kad pengenalan anda dan anda juga kena masukkan alamat email. Sila pastikan alamat email yang anda masukkan dekat sini adalah alamat email yang aktif dan betul. Jadi, sila semak beberapa kali untuk pastikan alamat email tersebut betul. Sebabnya, kalau salah, nanti link pengesahan alamat email tidak akan sampai kepada anda. So, akan ada banyak masalah dekat bahagian sini kalau salah. Jadi, pastikan ia betul. Okay, so kalau dah betul, anda klik sahaja dekat bahagian hantar email pengesahan. Sila pastikan keluar status pautan pengesahan telah dihantar ke email anda. Jadi, anda akan menerima satu email pengesahan daripada pihak LHDN. So, step seterusnya, sila buka email yang anda masukkan tadi. Anda kena cari email bantuan tunai makluman pengesahan pendaftaran. Okey, sila klik dekat email ini. Lepas tu, sila klik pada bahagian sahkan akaun saya. Anda automatik akan dibawa ke halaman utama MySTR. Jadi, dekat sini anda kena semak nama penuh anda, pastikan ejaan betul. Lepas tu, anda kena cipta frasa keselamatan. Okey, untuk frasa keselamatan ni anda boleh sahaja letak nama glamour anda ataupun nama ringkas anda ataupun apa-apa sahaja yang anda rasa sesuai. Lepas tu, anda kena pilih soalan keselamatan. Dan anda juga kena masukkan jawapan untuk soalan yang anda pilih tadi. Lepas tu, anda klik teruskan. Okey, itu adalah untuk soalan keselamatan yang pertama. Next, anda kena pilih soalan keselamatan yang kedua dan anda kena masukkan jawapan untuk soalan tersebut. Sila klik teruskan. Lepas tu, sekali lagi anda kena pilih soalan keselamatan. Ini untuk soalan keselamatan yang ketiga. Sila masukkan jawapan dan klik teruskan. Seterusnya, anda kena pilih soalan keselamatan yang keempat dan masukkan jawapan untuk soalan tersebut. Lepas tu, anda klik teruskan. Dan akhir sekali, anda kena pilih soalan keselamatan yang kelima. Sila masukkan jawapan untuk soalan tersebut. Lepas tu, anda klik teruskan. Okey, di bahagian sini anda kena semak sekali lagi kata kunci keselamatan yang anda cipta tadi. Lepas tu anda juga kena tengok dan kena semak soalan serta jawapan keselamatan anda. Okey, lepas dah semak semua soalan serta jawapan, anda klik dekat bahagian teruskan. Okey, di paparan ini pula anda diminta untuk cipta kata laluan yang baru. So, untuk kata laluan ni, sila pastikan kata laluan yang anda cipta mempunyai gabungan huruf besar, huruf kecil, nombor dan juga simbol. Okey, ini adalah contoh kata laluan yang anda boleh guna. Okey, seterusnya di bahagian kata laluan pengesahan ini, anda kena masukkan semula kata laluan yang anda cipta tadi.
Bila dah selesai, anda klik dekat bahagian daftar akaun. Okey, kalau dia keluar status macam ni, pendaftaran akaun anda telah berjaya, sila log masuk untuk meneruskannya. Itu maksudnya anda telah pun berjaya mendaftar akaun MySTR yang baru. Jadi, apa yang anda perlu buat adalah anda pergi balik dekat browser internet anda. Step dia sama je macam tadi, anda type STR. Sila klik dekat bahagian sumbangan tunai rahmah. Okey, dekat portal STR ataupun MySTR ni, anda scroll ke bahagian bawah. Sila klik dekat bahagian log masuk. Seterusnya, anda kena masukkan nombor kad pengenalan anda. Klik semak. Sila masukkan kata laluan yang anda baru cipta tadi. Lepas tu, anda klik log masuk. So, anda dah berjaya log masuk. Okey, dekat paparan ini, anda klik sahaja pada garisan 3 yang ni. Dan di bahagian dashboard ni anda boleh tengok ada ruangan untuk jumlah yang telah bayar, jumlah bayaran keseluruhan dan fungsi-fungsi lain seperti perubahan maklumat permohonan. Okey, yang ni anda kena klik sekiranya anda nak tambah maklumat permohonan. Contoh macam anda ada baru tambah anak, okey, boleh tambah dekat bahagian sini. Lepas tu ada fungsi-fungsi lain yang anda boleh tengok, okey, untuk kemas kini, semakan dan sebagainya. So, itu sahaja untuk kali ini. Moga video ini bermanfaat kepada anda semua. Apa-apa pun, jom kita buat dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam next video. Bye-bye.